Assalamualaikum and what is up guys. Dalam video ini kita akan unbox sebuah robot vacuum. Ini dia, robotic vacuum cleaner daripada Lefan. Sebut dia Lefan ke Lefon? Aku rasa Lefan kot. Sebelum kita buka, kita tengok dulu apa yang ada dekat kotak dia. Works with Alexa. So kalau korang dekat rumah ada Alexa, boleh control vacuum ini menggunakan Alexa. Kalau tak ada Alexa tak apa, dia ada apps yang korang boleh gunakan dekat dalam phone korang sendiri. Dan powered by Freemove. I don't know what that is. Maybe something sebab dia ada tulis Remove TM. Mungkin teknologi dia lah kot. Dan dekat tepi ni dia tulis Ultra Slim. Ketebalan dia adalah 77mm, diameter 280mm. Dustbin, maksudnya storage yang dia boleh simpan debu adalah 500ml. Suction type design, ini tak faham apa benda. App control, ini yang macam aku cakap tadi, ada apps yang korang boleh gunakan kalau tak ada Alexa. Route planning ni aku rasa adalah sejenis AI. Robot ni sendiri dia boleh susun macam mana perjalanan dia nanti untuk kemas dan bukan kemas, untuk vacuum rumah. OTA update, tak sure apa benda. Anti-collision, ini penting. Sebab kalau tak ada anti-collision ni, aku rasa mungkin boleh rosak dengan sangat cepat. Yelah, barang elektronik kan. Right, di sekeliling kotak dia rasanya itu je yang penting. Dekat belakang ni ada macam, I don't know, maybe benda ni je. It's made in China but everything is made in China, bro. Okay, let's dive in. Apa yang ada dekat dalam? Okay, kotak dia quite nice. Dia tak adalah fancy sangat, tapi okay lah dia punya packaging ni. Kalau kita buka, dia boleh keluar macam ni. Bagi aku buka dulu. Alright. The box is empty. So, dia macam ni. Dia ada bagi satu protective layer of box. I don't know why they are giving me this, but box ni korang boleh alih je. Dan dekat dalam box ada manual dan nampak? Okay, this is the vacuum itself. Ni aku rasa adalah docking port untuk charging. Ni dia punya remote. Yang ni kita akan buka satu-satu nanti. Ini adalah untuk diplugkan ke dinding, power supply lah kot. Yang ini apparently tak boleh nak cabut. Mungkin sebab kena keluarkan dulu. Tu dia. So this is the vacuum itself. Masih berselubung. Sekejap lagi kita akan buka satu persatu. Dan dekat dalam ni dia ada bagi bateri lah. Aku rasa bateri ni tak lama kot pakai. Ini bateri untuk remote dia, jenama Nectium yang dia bagi. Tak sure nanti kalau korang ambil sendiri, korang beli, mungkin dapat jenama lain. Wallahualam. Dan dekat dalam ni dia ada bagi, benda ni adalah mungkin spare part, sebab dia bagi banyak. Mungkin lah, I'm not sure. Tapi basically ni penyapu lah kot, untuk dia, you know, when they are cleaning, when they are doing their job. Dan ini adalah untuk kita bersihkan vacuum tu nanti. Dia ada bagi penyapu kecil ni, quite useful. And benda ni lah yang stuck tadi, yang tak boleh nak dikeluarkan. Ini rasanya docking station dia. Ni dia, docking station dia. Sangat nice. Kecil je, simple. Ada jenama Lefon kat atas tu. So benda ni, benda ni actually boleh tekan lah. So kepada korang yang tengah menonton ni, yang tengah tengok ni, dalam episod ni kita memang just untuk unbox sahaja. Aku pun tak pakai lagi benda ni. Nanti dah pakai, maybe dalam seminggu pakai, aku akan bagi review how effective the vacuum itself. Kalau korang nak tengok, pastikan korang subscribe dan tengok video yang seterusnya untuk kita review. Kat sini nanti kita akan cucuk power supply dia. Lah, cacah macam makeup review. Alright, so ini docking port kot aku bagi nama. Ada lagi satu. Dekat dalam kotak ni ada bagi satu. Jangan tertinggal sebab benda ni dia sama color dengan kotak ni, which is warna putih. This is the filter. Tak sure adakah ini adalah spare part ataupun kena pasang dekat dalam vacuum tu sendiri. Nanti kita akan discover. Now, remote dulu. Okay, kita buka dulu remote ni. Okay, remote dia quite nice. Simple je. Ada just
beberapa button yang mungkin nak kena explore. Kalau nak faham pun mungkin kena baca manual. Jadi kalau korang malas nak baca manual, kena tunggu video review yang akan datang. So seterusnya adalah dia punya power supply tadi. Okay, power supply dia simple je, macam power supply phone zaman 3310. Should be memang ikut spec untuk rumah-rumah di Malaysia lah. Tak ada masalah kot, 240 volt input. Walaupun dia made in China, tapi dia boleh digunakan lah. Selalu kan kalau barang beli daripada China ni nak kena ada adapter kan. Yang ni tak perlu. Right, next item adalah manual. Manual, pastikan baca. Dekat manual ni dia ada tunjuk apa function setiap button tu. So kalau korang nak tahu apa function setiap button tu, nanti aku baca, aku try, nanti aku explain kat korang. Alright, so manual ni kena simpan, penting ni. Now the main event. Ratata, tu dia, pierce de resistance. Okay, bila buka ni dia bagi macam paperwork. Dia kata install the side brushes. So brush tadi, yang penyapu tadi, kita kena install dekat bawah ni. Lepas tu dekat bawah ni ada button untuk on off dia sekali. Mana button dia? Aku cari sekejap. A few moments later. Oh, okay. Mana ni? Kan? Ni muka depan dia. Button ni bukan kat bawah. Ni muka atas dia. Korang boleh buka macam ni. Tu dia. Yang biru tu button on off. Nampak yang biru tu? Tu button on off dia. So dekat okay. Button biru tu on off. So ini aku percaya adalah tank untuk dia simpan debu-debu, kotoran-kotoran. Nampak? Boleh cabut macam tu. So kecil je sebenarnya, 500 ml, 550 ml. So mungkin kalau schedule everyday vacuum, mungkin every weekend kena bersihkan lah. So itu sahaja isi dekat dalam kotak ni. Nak pasang ni nanti aku rasa aku buat off camera. Nanti bila buat video review aku akan tunjuk lah macam mana cara nak pasang, InsyaAllah. Thank you for watching the unboxing of my new Lefon. Jenama Lefon, model aku tak ingat. Model dia adalah M210P Lefon. Dan kalau korang rasa macam nak dapatkan untuk korang sendiri, link ada dalam ruangan description di bawah. Link itu akan membawakan korang kepada Shopee Lefon Official. Jangan risau, yang ini confirm original. Nak tengok review, nak tahu macam mana performance dia, InsyaAllah dalam next video, mungkin dalam masa seminggu kot. Okay, aku akan buat review macam mana performance benda ni, macam mana cara guna, adakah berpuas hati, adakah berbaloi dengan harga dia. Okay, so thank you for watching. My name is Azwan Jupri. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga tekan butang loceng kalau anda tidak mahu terlepas mana-mana video yang terbaru. Jumpa lagi. Assalamualaikum.